Pengenalan. Solat merupakan ibadah yang paling penting dalam Islam dan menjadi tiang agama yang menegakkan keseluruhan struktur kehidupan seorang Muslim. Ia bukan sekadar amalan ritual, tetapi manifestasi keimanan, ketaatan dan pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini membentuk kepribadian, akhlak, disiplin diri serta keseimbangan rohani manusia. Pensyariatan solat 5 waktu melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj menekankan kedudukan istimewa ibadah ini dan menunjukkan bahawa solat adalah asas penting dalam pembinaan kehidupan individu dan masyarakat yang bermoral, berdisiplin dan bertanggungjawab. Amalan ibadah tidak tersusun. Masyarakat Arab sebelum Islam melakukan pelbagai bentuk ibadah seperti tawaf di Kaabah dan amalan korban. Namun, ibadah tersebut tidak mempunyai panduan yang jelas. Amalan-amalan ini sering dicampur dengan unsur syirik dan kepercayaan kepada berhala yang menyebabkan ibadah tidak membawa kepada pembentukan tauhid yang sebenar disebabkan oleh mereka mempersekutukan Allah. Seterusnya ialah doa dilakukan tanpa adab dan peraturan. Doa biasanya dilakukan hanya ketika menghadapi kesusahan seperti kemarau, wabak atau peperangan. Ia dilakukan secara spontan tanpa adab, tata cara dan penghayatan rohani yang betul. Keadaan ini menunjukkan bahawa ibadah ni tidak dijadikan sebagai amalan hidup yang berterusan. Mereka hanya meminta pertolongan apabila mereka perlu sahaja. Kewujudan golongan Hanif. Beberapa golongan Hanif yang berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim AS ni menolak penyembahan berhala. Akan tetapi disebabkan golongan mereka ni hanyalah golongan minoriti, mereka tiada kuasa untuk mengubah corak ibadah masyarakat pada zaman tersebut. Kesedaran agama yang lemah. Masyarakat jahiliah ni kenal Allah sebagai pencipta. Akan tetapi pada masa yang sama, mereka mempersekutukan Allah. Hal ini menyebabkan ibadah yang dilakukan tidak memberi kesan rohani dan akhlak yang sebenar dalam kehidupan mereka. Solat pada peringkat awal Islam. Yang pertama ialah solat sebagai latihan rohani awal. Pada peringkat awal penyebaran Islam, solat ini belum diwajibkan sebagai 5 waktu seperti yang diamalkan sekarang. Tetapi umat Islam hanya diperintahkan untuk menunaikan solat sebanyak 2 rakaat sahaja, iaitu pada pagi dan petang. Solat yang diperintahkan ini hanyalah sebagai latihan rohani untuk membentuk kesabaran dan ketabahan serta kekuatan iman dalam menghadapi penindasan kaum Quraisy. Seterusnya ialah didikan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni mengajar para sahabat cara menunaikan solat dengan betul, sama ada dari segi bacaan, pergerakan maupun penghayatan. Baginda sangat menekankan kepentingan khusyuk dan tertib dalam solat supaya ibadah yang dilakukan benar-benar memberi kesan kepada jiwa. Seterusnya adalah dilaksanakan secara sembunyi. Disebabkan ancaman dan gangguan daripada musuh Islam, solat ni sering dilakukan secara tersembunyi di rumah ataupun tempat terpencil. Keadaan ini menunjukkan bahawa solat ni menjadi sumber kekuatan rohani dan ketenangan jiwa bagi umat Islam ketika itu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Latar belakang peristiwa. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada satu fasa yang sangat mencabar dalam kehidupan Rasulullah SAW, iaitu pada tahun kesedihan Nabi, iaitu pada tahun itu baginda kehilangan 2 insan yang baginda sayang dan banyak memberi sokongan dalam dakwah, iaitu isteri tercinta baginda Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudara baginda Abu Talib. Selain itu, Rasulullah SAW juga berhadapan dengan penolakan dakwah dan layanan kasar daripada masyarakat Quraisy, termasuk peristiwa dakwah di Taif. Dalam keadaan emosi dan tekanan yang berat, Allah SAW menggunakan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai penghiburan, penguatan iman serta tanda kemuliaan Rasulullah SAW. Seterusnya ialah peristiwa Isra'. Peristiwa Isra' ni bermula apabila Rasulullah SAW berada di Masjidil Haram pada waktu malam. Baginda didatangi oleh Malaikat Jibril AS dan dibawa menaiki Buraq, iaitu makhluk tunggangan dari syurga yang sangat pantas. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW ni dibawa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dalam tempoh hanya pada 1 malam sahaja. Perjalanan ini secara logiknya mustahil dilakukan oleh manusia biasa.
Namun, ia berlaku sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang perjalanan Isra, Rasulullah SAW ni diperlihatkan beberapa tanda kebesaran Allah dan peristiwa simbolik sebagai pengajaran dan peringatan kepada umat Islam tentang balasan kebaikan dan keburukan. Sidratul Muntaha dan penerimaan perintah solat. Setelah melalui 7 lapisan langit, Rasulullah SAW ni dibawa ke Sidratul Muntaha, iaitu satu tempat yang sangat mulia dan tidak dapat dilalui oleh mana-mana makhluk termasuk malaikat Jibril AS. Di sinilah Rasulullah SAW menerima perintah solat secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan wahyu seperti kebiasaannya. Pada awalnya, solat diwajibkan sebanyak 50 waktu sehari semalam, menunjukkan betapa pentingnya ibadah solat dalam Islam. Akhir sekali adalah keringanan solat 5 waktu. Dalam perjalanan turun, Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa AS dan menasihatkan baginda supaya memohon keringanan kerana umat Islam mungkin tidak mampu melaksanakan 50 waktu solat sehari. Rasulullah SAW beberapa kali kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya kewajipan solat ditetapkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Walaupun bilangannya berkurang, ganjaran pahala tetap sama seperti 50 waktu. Hal ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW serta menegaskan bahawa solat adalah ibadah yang istimewa dan penuh nilai di sisi Allah. Rukun solat. Yang pertama ialah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri dan bacaan surah Al-Fatihah, yang keempat rukuk dan iktidal, yang kelima sujud dan duduk di antara dua sujud, yang keenam tasyahud dan selawat, dan akhir sekali ialah salam. Kesimpulan, sejarah penetapan solat 5 waktu memperlihatkan proses tarbiyah rohani berperingkat, bermula dari amalan tidak tersusun pada zaman jahiliyah, latihan solat pada peringkat awal Islam, dan akhirnya diwajibkan melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Solat membentuk kepribadian, mengukuhkan keimanan dan mendidik disiplin hidup. Ia bukan sekadar kewajipan hukum, tetapi juga medium untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengekalkan hubungan rohani yang berterusan dalam kehidupan umat Islam. Dengan pemahaman ini, umat Islam dapat menghayati solat sebagai ibadah yang membawa kesan positif secara menyeluruh kepada diri dan masyarakat.